Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Menurut laporan Sinar Harian, skuad Harimau Malaya kini berdepan satu lagi cabaran besar menjelang aksi terakhir kumpulan B Piala ASEAN apabila status pemain pertahanan utama, Jimmy Raymond, masih menjadi tanda tanya selepas mengalami kecederaan ketika membantu Malaysia menewaskan Thailand. Situasi ini pastinya mencetuskan pelbagai persoalan dalam kalangan penyokong kerana aksi menentang Filipina bakal menentukan hala tuju pasukan dalam kejohanan tersebut. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama Nadi Sukan, saluran yang membawakan berita, analisis dan kupasan mendalam dunia bola sepak tempatan serta antarabangsa. Jika anda peminat setia Harimau Malaya, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe supaya anda tidak terlepas perkembangan terkini pasukan kebangsaan. Kemenangan ke atas Thailand memberikan suntikan semangat yang cukup besar kepada Harimau Malaya. Namun, di sebalik kegembiraan itu, kecederaan Jimmy Raymond menjadi berita yang sedikit meresahkan. Sebagai tonggak pertahanan, kehilangan beliau boleh memberi kesan kepada kestabilan benping negara, terutama ketika pasukan sedang berada dalam momentum terbaik. Menurut Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho, pihak kejurulatihan kini sedang menunggu laporan penuh daripada pasukan perubatan sebelum membuat keputusan sama ada Jimmy mampu diturunkan menentang Filipina. Beliau berharap kecederaan yang dialami pemain berusia 30 tahun itu tidak serius dan masih mempunyai peluang untuk beraksi. Tan Cheng Ho turut menjelaskan bahawa jika Jimmy gagal diturunkan, barisan kejurulatihan sudah mempunyai beberapa pilihan lain bagi mengisi kekosongan tersebut. Tempoh 4 hingga 5 hari sebelum perlawanan akan dimanfaatkan sepenuhnya bagi mencari kombinasi pertahanan terbaik. Sebelum ini, Harimau Malaya turut kehilangan khidmat pemain tengah Endrick Dos Santos yang mengalami kecederaan ligamen collateral medial atau MCL ketika aksi menentang Laos. Ini bermakna Malaysia kini bukan sahaja berdepan tekanan daripada pihak lawan, malah perlu mengurus isu kecergasan pemain utama pada saat paling penting kejohanan. Setakat ini, Malaysia berada di tangga kedua kumpulan B dengan 6 mata hasil kemenangan ke atas Laos dan Myanmar. Aksi menentang Filipina menjadi perlawanan yang cukup penting bagi menentukan peluang skuad negara mara lebih jauh dalam kejohanan. Jika dilihat daripada sudut taktikal, Jimmy Raymond bukan sekadar seorang pertahanan biasa. Beliau memiliki pengalaman luas, tenang ketika mengawal situasi tekanan dan sering menjadi pemain yang mengatur barisan pertahanan ketika lawan melakukan serangan balas pantas. Selain kemampuan bertahan, Jimmy juga mempunyai kelebihan membaca permainan. Ramai penyokong mungkin hanya melihat kepada terjahan atau tandukan, tetapi hakikatnya, kebolehan membaca pergerakan lawan merupakan aset terbesar yang dimilikinya. Ketiadaan pemain seperti Jimmy boleh menyebabkan pertahanan kehilangan komunikasi yang mantap. Dalam bola sepak moden, komunikasi antara pertahanan tengah dan penjaga gol sangat penting bagi mengelakkan kesilapan mudah. Sekiranya Jimmy tidak sempat pulih, peluang mungkin diberikan kepada pemain lain untuk membuktikan kemampuan mereka. Inilah masa terbaik buat pemain simpanan menunjukkan bahawa mereka juga layak memikul tanggungjawab besar bersama Harimau Malaya. Namun begitu, menggantikan pemain berpengalaman bukanlah tugas mudah. Keserasian antara pemain pertahanan memerlukan latihan yang berterusan dan persefahaman tinggi. Sebarang kesilapan kecil boleh dihukum oleh lawan. Filipina pula pastinya akan memanfaatkan sebarang kelemahan yang ada. Mereka tentu sudah membuat analisis terhadap corak permainan Malaysia dan mungkin mensasarkan bahagian pertahanan jika Jimmy tidak dapat beraksi. Apa yang melegakan ialah Tan Cheng Ho masih mempunyai beberapa hari untuk menyusun strategi. Tempoh ini amat penting bagi memastikan setiap pemain memahami peranan masing-masing sekiranya berlaku perubahan dalam kesebelasan utama. Harimau Malaya juga mempunyai kelebihan daripada segi keyakinan selepas menewaskan Thailand. Kemenangan itu membuktikan bahawa skuad negara mampu bersaing dengan pasukan terbaik di rantau ini apabila bermain secara berdisiplin. Dalam masa yang sama, pemain lain perlu meningkatkan tahap fokus. Kehilangan seorang pemain utama tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan prestasi keseluruhan pasukan. Satu lagi aspek penting ialah kecergasan fizikal.
Jadual kejohanan yang padat menyebabkan risiko kecederaan semakin tinggi. Oleh itu, pasukan perubatan memainkan peranan besar dalam memastikan pemain benar-benar bersedia sebelum diturunkan. Penyokong pula pastinya berharap Jimmy dapat pulih segera kerana pengalaman beliau amat diperlukan. Namun, jika laporan perubatan menunjukkan beliau belum cukup cergas, keputusan untuk merehatkannya mungkin lebih bijak demi mengelakkan kecederaan menjadi lebih serius. Dalam bola sepak antarabangsa, kejayaan sesebuah pasukan bukan bergantung kepada seorang pemain sahaja. Apa yang lebih penting ialah semangat berpasukan dan kemampuan semua pemain menggalas tanggungjawab apabila diperlukan. Perlawanan menentang Filipina dijangka berlangsung dengan intensiti tinggi. Malaysia perlu memastikan disiplin bertahan kekal mantap sambil memanfaatkan setiap peluang untuk menjaringkan gol. Jika Harimau Malaya berjaya mengekalkan momentum kemenangan, peluang untuk melangkah lebih jauh dalam Piala ASEAN pasti semakin cerah. Namun segala-galanya bergantung kepada persiapan beberapa hari terakhir, termasuk keputusan mengenai tahap kecergasan Jimmy Raymond. Walaupun status Jimmy masih menjadi tanda tanya, perkembangan ini juga membuka ruang kepada pemain lain untuk mencipta nama di pentas antarabangsa. Inilah keunikan bola sepak, di mana setiap cabaran mampu melahirkan wira baharu apabila peluang diberikan. Keadaan Jimmy Raymond sebenarnya bukan sahaja menjadi perhatian penyokong Malaysia, malah berkemungkinan turut dipantau oleh kem lawan. Dalam kejohanan seperti Piala ASEAN, setiap maklumat mengenai kecederaan pemain utama boleh mempengaruhi strategi pihak lawan. Jika Jimmy tidak dapat diturunkan, Filipina mungkin akan cuba memanfaatkan perubahan di bahagian pertahanan Malaysia dengan meningkatkan tekanan sejak minit pertama. Dalam masa yang sama, kecederaan pemain utama sering menjadi ujian sebenar terhadap kedalaman skuad sesebuah pasukan. Pasukan yang mempunyai barisan pemain simpanan berkualiti biasanya mampu mengekalkan prestasi walaupun kehilangan tonggak utama. Ini merupakan peluang terbaik untuk Harimau Malaya membuktikan bahawa kekuatan mereka bukan hanya bergantung kepada beberapa pemain terkenal sahaja. Tan Cheng Ho juga mempunyai reputasi sebagai jurulatih yang fleksibel dari segi taktikal. Beliau pernah beberapa kali mengubah formasi mengikut kekuatan lawan dan kemampuan pemain yang tersedia. Sekiranya Jimmy tidak dapat beraksi, kemungkinan besar beliau akan melakukan sedikit perubahan pada sistem permainan supaya benteng pertahanan kekal kukuh sepanjang 90 minit. Selain aspek taktikal, faktor mental pemain juga memainkan peranan penting. Selepas mencatat kemenangan besar ke atas Thailand, keyakinan pemain pasti berada pada tahap tinggi. Momentum positif seperti ini sering menjadi pemangkin kepada prestasi cemerlang, terutama apabila pasukan berjaya mengekalkan semangat berpasukan yang tinggi walaupun diuji dengan masalah kecederaan. Harimau Malaya juga perlu memastikan disiplin bertahan berada pada tahap maksimum. Filipina mungkin tidak dianggap sebagai pasukan pilihan, namun dalam bola sepak moden, mana-mana pasukan mampu mencipta kejutan jika diberi ruang dan peluang. Justeru, pemain negara tidak boleh memandang rendah kemampuan lawan walaupun memiliki rekod yang lebih baik. Peranan pemain senior dalam pasukan juga dijangka semakin penting menjelang aksi tersebut. Mereka perlu menjadi pemimpin di atas padang dengan memberi arahan, menenangkan rakan sepasukan dan memastikan semua pemain kekal fokus sepanjang perlawanan. Pengalaman pemain senior sering menjadi faktor penentu dalam aksi yang penuh tekanan. Harapan seluruh rakyat Malaysia kini tertumpu kepada laporan perubatan Jimmy serta persiapan rapi skuad negara. Apa jua keputusan nanti, penyokong pastinya mahu melihat Harimau Malaya turun dengan semangat juang tinggi dan membawa pulang satu lagi kemenangan yang membanggakan. Terima kasih kerana menonton Nadi Sukan. Jika anda bersetuju atau mempunyai pandangan mengenai status Jimmy Raymond dan peluang Harimau Malaya menentang Filipina, kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk mendapatkan berita serta analisis bola sepak terkini. Terima kasih, jumpa lagi.